Kalau harga phone jatuh, ramai orang tunggu sale. Tapi kenapa bila harga emas jatuh, ramai pula takut nak beli? Sebelum itu, boleh save video ni untuk rujukan di masa akan datang. Ramai orang yang belum kenal emas akan cakap, alamak, harga emas turunlah, rugi ke ni? Sebenarnya tuan-puan, orang yang faham emas, dia ada cara fikir yang berbeza. Kalau harga emas naik, dia akan gembira. Sebab nilai simpanan dia turun naik. Tapi kalau harga emas turun, dia lagi gembira. Sebab dia boleh beli lebih banyak gram pada harga yang lebih murah. Cuba fikir tuan-puan, kalau semalam emas RM700 segram, hari ini RM650 segram, adakah emas itu berubah? Jawapannya tidak. Masih emas yang sama. Cuma harganya sedang dijual lebih murah. Sebab itu harga emas jatuh, orang yang faham emas biasanya tambah simpanan. Mereka tak fokus pada harga. Mereka fokus pada gram. Tuan-puan, gold saver tak kejar untung cepat. Gold saver kejar tambah aset. Harga turun, tambah gram. Harga naik pun tambah gram. Sebab matlamat sebenar bukan tengah harga, tetapi membina kekayaan sedikit demi sedikit. Kalau anda baru nak kenal dunia simpanan emas, komen emas. Saya bantu tunjuk cara mula simpan emas rendah RM100. Tambah gram bukan tambah alasan. Nak bermula, boleh rujuk pin post video saya cara bermula. Kalau tak mula sekarang, 5 tahun lagi sama je.